Hey, what's up guys? Jom kita buat menu Deepavali. So guys, ini my friend nama dia Vino Tini, and dia memang dah tak sabar nak sambut Deepavali. So aku plan nak surprisekan dia, nak masak menu Deepavali untuk dia. So aku pergi dekat area Brickfield. So and thank you kepada aunty-aunty kat sana yang banyak ajar KA cara nak masak Indian food and cara nak beli barang yang betul. So jom kita start. Okay, first kita nak buat masala tea. Cara dia sangat senang. Kita perlukan 1 kayu manis, 5 buah pelaga, 5 cengkeh, tumbuk-tumbuk-tumbuk, 2 inci halia, tumbuk-tumbuk-tumbuk. Lepas tu masukkan 2 cawan air dengan 4 sudu teh, yang ini mana-mana brand pun boleh. Lepas tu kasih didih 5 minit dan masukkan 2 cawan fresh milk, kacau-kacau-kacau, and then masukkan 3 sudu gula. Dah siap dah masala tea kita. So kepada yang tak tahu, Vino ni sebenarnya seorang wartawan tau. Sebab tu dia punya voice over tu very smooth, very sweet. Macam masalah tea aku buat ni. Samai sikit. Okay, next kita nak buat ulundu vade. Yang ni vade yang jenis fluffy, sangat-sangat sedap. So korang pergi supermarket cari urat dal ni, ambil 1 cup and rendam dalam air. Okay, yang ulun dal ni you kena rendam minimum 4 jam. Lagi lama lagi bang. So yang kita orang rendam ni lama sikit lah, lebih kurang 12 jam. Sebab tu dia sangat fluffy. And bila korang blend, letakkan air sikit-sikit tau. So kita nak tekstur dia smooth macam ni, tak cair, tak keras sangat. And then korang tambahkan 3 sudu tepung beras. And then untuk topping letak je hirisan bawang merah, hirisan daun kari dengan cili padi hijau. Yang tu korang boleh adjust ratio korang nak lah. And then masukkan black pepper dengan garam, gaul-gaul-gaul. Okay, nak buat bentuk dia ni yang mencabar sikit. So tips dia, aunty tu ajar korang basahkan tangan korang. And then ambil 1 ketul, letak kat tangan, tekap-tekap dulu. Lepas tu buatkan lubang kat tengah, baru goreng. Aku buat memang cantik, tapi yang kelakarnya Vino buat tak jadi. Dia nervous. Sebab mak dia tengah tengok. Dia takut dia kecewakan mak dia. Mami, Don't disappoint your mother. I'm sorry, Mami. I'm sorry. Aunty, kalau aunty tengok, aunty suruh dia belajar balik buat ni. Okay, next kita nak buat koli kari, sangatlah sedap. Korang panaskan minyak, and then tambahkan 1 sudu minyak sapi. And then masukkan 1 daun salam, 2 kayu manis dengan 3 buah pelaga. Lepas tu tambah 3 biji bawang merah. Tumis. Masukkan 1 biji tomato dengan cili kering untuk bagi ekstra pedas. Bila tomato dah lerai, baru masukkan 2 sudu serbuk cili, 2 sudu serbuk ketumbar, 1 sudu serbuk jintan putih, 1/3 sudu serbuk kunyit dengan setengah sudu serbuk garam masala. Tumis kejap, dia masukkan 1 ekor ayam, letakkan garam secukupnya, tambahkan air. Pasal aku lupa kena tambah garlic ginger paste. Kita guna dalam 3 sudu garlic ginger paste. Masak sampai ayam tu lembut and kuah dah pekat, dan tambahkan daun ketumbar ke atas. And Vino pun dah happy, masak dah siap and sedia untuk dihidang. So guys, selamat pulang ke kampung. Please drive kereta elok-elok. Kuna berdoa magecha aku nak dengar. So saya Khairul Aming. Saya Vino Dini. Dan kami ingin mengucapkan selamat